deru pahala yang akan Allah turunkan dan rahmatnya buat kita semua. Dan sesungguhnya saya nak tanya semua para penonton, siapa kat sini mengidamkan syurga? Subhanallah, sungguh ke mengidamkan syurga? Subhanallah, kita ni kan, tak kisahlah apa jua latar belakang kita, dan pastinya setiap orang akan idamkan syurga. Tak kisahlah bertatu ke, berambut merah ke, berjubah ke, semua idamkan syurga. Dan kita bersama dengan ikon Mak Tafiz Sayang Fatimah Az-Zahra, Fadil Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Masya Allah Ustaz, kita ni nak idamkan syurga. Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah nak kalau boleh semua masuk syurga. Dan salah satu pintu syurga kita tahu ada pintu sedekah. Yang sabar-sabarnya, yang mengaji-mengajinya, kan. Jadi sesungguhnya kita nak faham bahawasanya Allah beri kita peluang. Pada siapa yang nak masuk pintu syurga ni, ada satu pintu syurga, pintu sedekah, pintu infak. Betul ke begitu, Ustaz? Benar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penonton TV Al-Hijrah yang baik hati, lagi pemurah. Terima kasih pada pengacara kita, Talib, antara pengacara yang terhandsome. Subhanallah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Syurga itu banyak pintu. Dia ada 7, ada setengah pendapat kata 8. Dan salah satu pintu itu adalah sedekah. Ada pintu puasa yang dipanggil Ar-Rayyan. Tapi dalam banyak-banyak pintu itulah, pada ustaz yang banyak dosa ni, ustaz rasa pintu sedekah adalah pintu yang paling mudah untuk kita masuk. Kerana sedekah ni dia tiada rukun. Tak ada. Dia ada 2 je syarat. Pertama, niat ikhlas kerana Allah. Yang kedua, tak ada lain. Tak ada lain. Iaitu, jangan ungkit, jangan menyakit. Dan Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Ustaz nak cerita sikit pasal penghuni syurga. Penghuni syurga ni, dia ada diberi pakaian daripada sutera yang tebal, yang halus. Dan kemudian yang penghuni syurga ni bersenang lenang. Saya baca sikit. Sesungguhnya kami telah menyediakan untuk mereka penghuni syurga pakaian daripada sutera yang halus dan tebal. Dan kami mengurniakan mereka syurga yang penuh kenikmatan. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bahawa mereka akan mendapat syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki daripada buah-buahan syurga, mereka berkata, ini adalah apa yang diberikan kepada kami sebelum ini. Dan mereka diberi sesuatu yang serupa, dan di dalamnya mereka mendapat pasangan yang suci, dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dunia ni sementara je. Ada rumah banglo, kita akan tinggalkan rumah banglo. Ada kereta mewah. Kereta mewah tu kita takkan bawa ke alam barzah. Ada duit simpanan 10 juta, 5 juta, hatta RM1 pun kita takkan mampu bawanya ke alam barzah. Dunia ni sementara, tapi akhirat ataupun syurga itu selama-lamanya. Jom pujuk hati kita, tuan-tuan. Nak masuk Ramadan ni 2 hari. Ya Allah, kalau ada panjang umur, Allah bagi kesempatan untuk kita masuk menghirup udara Ramadan, syukurlah. Tapi tuan-tuan, sebelum masuk Ramadan ni, kita banyakkan bersedekah. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita, balikna Ramadan, dapat masuk dalam bulan Ramadan. Balikna Ramadan ini, tuan-tuan, ramai kawan-kawan ustaz meninggal dunia dalam bulan Rejab dan Sya'ban. 2 jemaah umrah yang ustaz kenal meninggal dunia kat sana. Allahu Akbar. Oh, dalam memakai kain ihram. Oh, subhanallah. Allahu Akbar. Rezeki. Bila ustaz tanya sahabat-sahabat apa kebaikan dia, dia ni pantang jumpa tabung masjid, jumpa tabung Mahat Tafiz, dia akan scan QR code tu, dia scan, dia sedekah. Oh ya Allah, mati dalam keadaan ihram, tuan-tuan. Cantik sungguh. Allah mulia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Kita nak mati sebelum syarat pertama nak masuk syurga, kena mati dulu. Jadi nak mati ni kita kena design kematian kita macam mana kita design kehidupan kita 5 tahun lagi aku nak jadi apa. Aku nak ada apa. Bila kita mati kita dah design macam mana kita nak mati. Janganlah kita mati tanpa kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Janganlah kita mati dalam keadaan maksiat. Dan Ustaz kata biarlah mati kita dalam perjuangan memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan salah satunya tuan-tuan dengan berinfak, bersedekah. Wallahu a'lam. Subhanallah. Apa yang Ustaz kongsikan ni teringat saya kepada seorang jemaah. Saya ingat saya musim haji meninggal dan kami uruskan jenazah tersebut. Antara saya sempat salin, saya jumpa keluarga dia, saya tanya apa kebaikan arwah ni. Sebab orangnya bukan yang macam kategori yang banyak amalnya, dia bukan seorang yang terkenal sebagainya. Kita tengok antara saya ada 4 tapi saya ingat 3. Satu, adik-beradik cakap dia selalu mendahulukan ibu dia. Apa jatuh di mulut ibunya, itu adalah hajat ibu ni dia akan makbulkan. Pertama. Kedua, dia dengan anak-anak kecil, Ustaz, dia cium tangan, dia muliakan. Budak kecil kalau nampak dia, Ustaz, semua datang nak peluk dia. Anak saudara dia semua sayang dia. Dia panggil semua kesayangan. Ketiga ni, Ustaz, dia suka jamu orang makan dan cepat hulurkan bantuan. Nampak orang basuh tandas, Ustaz, isi dia kata, memang dia akan keluar, orang lain dah masuk kereta, dia tak keluar-keluar. Dia akan bagi orang tu, orang ni. Dalam wallet dia sentiasa kosong, tak ada duit tunai, Ustaz. Allah. Kalau ada, pasti akan menjadi milik orang, bukan jadi milik dia. Jadi, Ustaz, kita nak fahamkan bahawasanya betapa indahnya berinfak, memberi ni, Allah balaskan di dunia dan juga di akhirat. Allah muliakan dia, Ustaz. Alhamdulillah. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud orang yang suka bersedekah dicintai Allah. Masya Allah. Disayangi makhluk, dekat dengan syurga, jauh ni neraka. Bila Talib cerita kematian dia macam tu, Ustaz memang baru-baru dia pergi umrah pun Ustaz nak meninggal di sana. Allah. Ya Allah. Ulang balik hadis tadi, orang yang suka bersedekah dicintai Allah, disayangi makhluk. Itu budak-budak suka dia. Ya, betul, Ustaz. Orang suka orang yang bersedekah. Dan kemudiannya dekat dengan syurga. Mudah-mudahan hari ini semua yang menonton TV Al-Hijrah yang suka bersedekah, senyap je dia transfer duit dalam akaun Mahat Tafiz Saim Fatimah Zahra. Dia transfer je. Dia, bila nampak je tu dia screenshot, dia tak gambar kat TV ni, dia scan QR code. Tuan-tuan, ni nak banner Mahat Tafiz Saim Fatimah Zahra ni, dia seumpama sedekah jariah yang luar biasa. Kerana di sini pertama kita jariah ni maknanya berpanjangan. Selama mana Mahat Tafiz Saim Fatimah Zahra ini terbina, orang solat di dalamnya, pelajar-pelajar menghafal Al-Quran di dalamnya, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Dan ini saham akhirat kita. Dan kemudiannya ilmu yang bermanfaat. Bila mati anak Adam, ilmu bermanfaat ni. Kita mungkin tak pandai ngaji Quran. Oh ya Allah. Tapi anak-anak yang belajar di Mahat Tafiz Saim Fatimah Zahra ni mengaji Al-Quran. Bukan sekadar mengaji, menghafalnya. Ada saham dalam diri setiap hafiz yang bakal lahir daripada Mahat Tafiz Saim Fatimah Zahra. Dan yang ketiga, tuan-tuan, doa anak yang soleh. Mungkin penonton TV Al-Hijrah pagi ni ada yang tak ada anak. Jangan tuan-tuan, sakit wanita yang melahirkan anak. Sakit lagi wanita yang tak dapat melahirkan anak. Jadi mungkin juga ada anak seorang tapi dah meninggal dunia. Jom kita dapatkan anak-anak yang belajar di Mahat Tafiz Saim Fatimah Zahra ni sebagai anak kita. Secara langsung tak langsung mereka akan mendoakan kebaikan bagi mereka yang bersedekah untuk pembinaan Mahat Tafiz Saim Fatimah Zahra. Tuan-tuan, ini adalah gambaran Mahat Tafiz Saim Fatimah Zahra. Kita telah berjuang daripada tahun 2011 dan kita ada 350 orang pelajar dalam satu masa. Kita ada 30 orang guru. Cuma daripada 2011 kami mendiami sebuah rumah-rumah
lot-lot kedai yang kami sewa. Bila-bila masa ada risiko untuk dikeluarkan. Baru-baru ni kami telah berjaya membeli tanah sebanyak 6 juta dan bakal dibangunkan bangunan ini. Tuan-tuan, rebut peluang ni, infak sekarang, infak segera. Nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Scan saja QR code yang ada ni, tuan-tuan boleh berinfak. Tuan-tuan, Mahat Tahfiz Saif Fatimah Az-Zahra adalah perjuangan kita bersama. Sekolah ini ada sekolah rendah, sekolah menengah, ada juga surau untuk kita bina. Semua ni adalah saham akhirat. Mudah-mudahan tuan-tuan masuk syurga, InsyaAllah, amin. Sekeluarga melalui pintu sedekah. Wallahu a'lam. Masya Allah, amin, subhanallah. Sesungguhnya saya tertarik kata kunci Ustaz nyatakan bahawasanya sedekah ni adalah ibadah yang tak perlu ada syarat-syarat, ialah nak ada rukunnya dan sebagainya. Syukur alhamdulillah semua orang Allah berikan peluang untuk bersedekah. Kadang-kadang berpuasa ada sakitnya, ada keuzuran, tapi insya-Allah sedekah terbuka pada semua. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Peluang untuk anda semua bersedekah sekarang bersama NTF FAST. Insya-Allah kita akan saksikan sama-sama akan terbinanya satu pusat tahfiz untuk anak-anak kita. Insya-Allah Ustaz, terima kasih banyak atas peluang ini. Kepada anda semua, teruskan bersedekah. Kita nak berehat seperti biasa, berehat dengan berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi sekejap lagi. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAST sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah.